Kita dah selesai letak transmission treatment dekat dalam Honda Civic FD ni. Untuk kereta ni kita letak 2 botol lah, sebab dia dah ada simptom-simptom awal. Ada rasa menyentap sikit, gear dia tu dah ada rasa delay. Kalau model FD ni kita recommend 2 botol. Nak pakai transmission treatment ni bukan kata nak kena tunggu kereta korang ada masalah baru nak pakai. Tidak, time korang servis minyak gearbox tu pun kita recommend letak 1 botol sebagai penjagaan gearbox korang tu. Dia boleh panjangkan jangka hayat gearbox korang lah kalau korang letak sebotol selepas servis minyak gearbox tu. Dekat sini bukanlah aku nak kata yang ada masalah gearbox saja boleh pakai. Korang yang tak ada masalah gearbox pun boleh pakai. Mungkin takut 2-3 bulan lagi gearbox korang ni jahanam, modal pun tak sempat nak kumpul, pisang mat. Betul tak? That's why pakai transmission treatment ni untuk panjangkan lagi jangka hayat gearbox korang. Gearbox korang pun boleh pakai lama lagi. Ini garanti daripada RM Autocare. Sebab kita dah buat R&D macam-macam dah. Kita dah buat uji kaji. Banyak dah customer kita yang cakap transmission treatment kita dapat panjangkan jangka hayat gearbox. Untuk owner workshop kat luar sana, korang dah ada belum transmission treatment yang berkualiti kat workshop korang? Kalau tak ada lagi, boleh contact kita sekarang untuk dapatkan package yang istimewa khas daripada RM Autocare untuk workshop korang, untuk tambah nilai servis dekat workshop korang supaya customer korang ni berpuas hati. Korang boleh contact kita sekarang, RM Autocare.